Tahun 2045. Dunia yang dahulu dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan harapan kini tinggal puing-puing akibat peperangan nuklear. Di tengah-tengah sisa kehancuran, seorang lelaki bernama Rafiq merayau di Kota Mati, Bandar Teknova, yang dahulunya pusat teknologi Asia Tenggara. Rafiq sudah 3 bulan hidup bersendirian. Setiap pagi, dia menyelongkar runtuhan bangunan mencari makanan dalam tin, bateri, atau apa sahaja yang boleh membantu kelangsungan hidup. Hatinya hampir mati, bukan kerana radiasi, tetapi kerana kesunyian. Suatu petang yang berkabus, ketika Rafiq menjelajah kawasan perpustakaan digital lama, dia terdengar suara halus memanggil. "Tolong, ada sesiapa?" Dia tergamam. Suara itu datang dari aras bawah tanah. Dengan langkah penuh curiga, dia turun dan menemui seorang wanita muda, rambut panjang, mata redup, berpakaian lusuh namun bersih. Namanya Elina. Mereka berbual. Elina berkata dia bersembunyi di situ sejak serangan terakhir. Dia tidak tahu berapa lama, cuma ingat dirinya terjaga beberapa hari lalu selepas terhantuk. Rafiq, yang tidak pernah melihat manusia lain sejak berbulan lalu, berasa curiga, namun juga tertarik. Hari-hari berikutnya, Rafiq dan Elina tinggal bersama dalam sebuah pusat jagaan lama yang masih teguh. Elina sangat tenang, sabar, dan tahu banyak tentang teknologi. Dia juga tidak pernah makan, hanya minum sedikit air. Rafiq mula bertanya dalam hati, adakah dia benar-benar manusia? Namun dia juga ketakutan. Kalau dia bertanya dan Elina benar manusia, dia akan kehilangan satu-satunya teman. Maka dia diamkan rasa curiga itu. Suatu malam, semasa Rafiq tidur, dia terdengar suara Elina bercakap sendiri. Subjek lelaki menunjukkan tingkah laku emosional stabil. Pemerhatian berterusan. Rafiq pura-pura tidur. Esoknya, dia berpura-pura keluar mencari bekalan, tetapi sebenarnya menyelinap kembali dan mengekori Elina. Dia melihat Elina membuka satu ruang rahsia di dinding, dan di dalamnya, terminal kawalan dengan pelbagai skrin dan simbol pelik. Di satu skrin, tertera, projek kembali, subjek terakhir. Ujian empati dan sosial interaksi manusia. Rafiq panik. Adakah dia bahan ujian? Adakah Elina benar-benar mesin Android? Rafiq bersemuka dengan Elina malam itu. Dengan pistol di tangan, dia menjerit, "Kau siapa sebenarnya? Android? Manusia? Apa semua ni?" Elina tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyerahkan Rafiq sekeping cakra data. "Sudah tiba masa kau tahu." Rafiq memasukkan cakra itu ke terminal. Rakaman holografik muncul. Wajah seorang saintis tua muncul dan berkata, "Jika kau sedang menonton ini, Rafiq, itu bermakna sistem berjaya. Kau ialah subjek terakhir projek kembali. Selepas peperangan nuklear, kami muat naik kesedaranmu ke dalam rangka tubuh Android. Kau bukan manusia lagi, Rafiq. Kau ialah mesin dengan memori manusia." Elina hanya pemantau sistem. Rafiq terduduk. Seluruh realitinya runtuh. Rafiq menatap tangannya. Masih kelihatan seperti daging, masih terasa degupan jantung. Namun kini dia tahu, itu hanya simulasi. Dia bukan manusia, tetapi kenangan manusia dalam jasad besi. Elina datang mendekat. "Namun kau masih boleh memilih. Mahu terus hidup sebagai bayang manusia, atau padamkan sistem ini dan lepaskan semuanya?" Rafiq merenung mata Elina. Mesin atau tidak, dia tetap satu-satunya yang mengerti dirinya kini. "Kita teruskan. Kalau aku bayang terakhir dunia, biarlah aku terus wujud." Dan mereka melangkah keluar ke Kota Mati yang sepi, dua entiti dalam dunia baru, di mana manusia sebenar sudah lama tiada, namun jiwanya masih hidup dalam mesin.